lah, kita stop dulu aku dah je. Lepas aku tahu kata tadi dia lah. Dia akan Ada anis sikit kan. Saya ambil bawa kecil ni bawa. Kita teruskan sedikit makluman kepada semua pelari dan runners yang ada pada malam ini. Untuk penggunaan track larian tidak emerging kita overline semua pelari boleh sistem IPOP 4.0 PJ dengan mula pakai sebanyak RM3 sahaja. Slot dibuka sebanyak 4 slot. Slot pagi dari 7 pagi hingga 9 pagi, 9 pagi hingga 11 pagi. Slot pagi pakai slot Zandai. Abang Izan P4. P4 Zandai. Okey semua bawa ulah. Macam dia nak dia. Bagi apa? Abang nak buat apa video ke? Nak sebut apa? Pakai phone ni. Kamera pakai phone. Faham nanti. Abang Jaya naik run 2005. Berjaya. Abang Jaya naik run. Berjaya. Yang penting bunyi lah. tutup speaker, lagu tolong tutup. Oh, video. Along cakap. 3, 2, 1. Okey. Test. Alright. Okey, abang-abang dan kakak semua, okey, saya clearkan lagi clearkan bagi penjelasan lagi supaya kita lebih faham lagi kita akan buka kepada 4 phase. 4 phase ni lah, maksudnya 4 kelajuan. Satu yang paling laju dan juga 2 sederhana dan yang terakhir ke paling perlahan. Okey, tapi kita malam ni kita buat konsep interval Bila konsep interval ni tak sama kita punya larian dekat luar. Kat luar kita lari 5 kilo, kita bawa pace 8. Kita mampu, kita punya upaya pace 8 betul. Tapi bila interval ni dengan satu balapan ni kita akan boleh pergi kita punya kelajuan mungkin pace 7 atau pace 6. Sebab dia hanya 800 meter saja. 400 meter. Satu pusingan saja. Dia tak sama macam kita berlari di luar. Bila kita lari dalam balapan, kita punya kelajuan ni dia akan meningkat. So, paling laju sekali kalau kakak dan abang-abang tengok kon belah kanan sekali. Belah kanan color orange kan. Itu adalah paling laju sekali. So, diteruti dengan seterusnya kedua laju, ketiga laju dan paling kiri sekali. Kalau tuan-tuan abang-abang nampak ialah paling perlahan sekali. Di situ itu yang grup untuk paling perlahan sekali. Rasa kalau tak
Panjang Okey. Exercise. Mula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Okey, itu buat lanjut ke depan. Boleh Gerak 1, naik, tukar kaki, tolak naik, tukar kaki 10 kali. Boleh Okey, exercise. Mula 1, naik, 2 3 4 5 6 7. Straight je badan 8 9 10. Okey, side 1, tukar 2, 10 kali. Alright, maknanya sebelah 5, sebelah ni 5. Okey, boleh exercise 11. 1, tukar 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, up. Okey, 1 2 10 kali. Okey Ini untuk hamstring dan juga calf. Okey, exercise 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Tarik 1, tukar 2. Boleh nampak? 3. Dia ada pergerakan. Sebab tu dia panggil dynamic stretching. Kalau stretching statik, kita sempat je. Dynamic stretching ni dia bergerak. Mesti kena bergerak. So kita nak sebelum nak race ke, nak training ke, kena buat dynamic stretching. Dia kena bergerak. Okey. Okey, mula 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Tolak tangan atas. Okey. Turun sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Last. Kita buat air sikit. Sempat boleh? Ha? So, okey. Okey. 20 kali last sebelum kita buat kita punya interval. Okey? 20 kali. Exercise pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Habis. Okey. Ready lah. Boleh kenal pace masing-masing. Okey, nak ikut saya pace 3 ke 4. Bukan 3 flat lah, buat 3.50 macam tu lah. 4. Alright, oi, laju ni kita boleh tengok muka-muka tuan-tuan. Okey ya. Okey, kita akan nanti kenderaan akan bermula dengan paling hadapan sekali dan yang akan diikuti seterusnya. Dan yang ni pacer kawan tengok jarak, rasa boleh berlepas. Boleh berlepas Alright. Okey, steady semua. Okey. Coach Mahzah, okey ready? Alright, kita boleh start layanan kita daripada grup awal sekali. Okey, dengan kiraan 5, 4, 3, 2, let's go! First group dulu first group dulu. Alright,
Rasa macam mampu, tapi bila kita ada dengan dia orang tu, dia rasa nafas kita tu memang kata apa, kita tinggal ini orang terus nak gerak. Okey, hari ni kita tak ada lagi let's go. Orang satu dan dua lagi group A. Okey, 10 second. 10 saat lagi bersedia. Oi, tak cukup nafas ni. 10 saat lagi. 2. Let's go.
Okey. Pusingan terakhir ya. Pusingan terakhir. 1, let's go. Alright, bye. Okey, masih lagi semangat. Baik. Mana yang base kita tempat tu pun Ambil satu guys, Tolong ambil satu sebab kita ada rakan-rakan kita kat luar lagi yang ada lagi kelebihan. Kita mengharapkan semua dapat semuanya. Ambil je seorang satu. Sekarang seorang satu saja ambil. Sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, lipat kaki 2 sampai selesai. Masalah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, goyangkan goyangkan kaki. Bisa terbang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedih ya? Katakan lagu je sedih. Kau pun sedih. Tapi okey, tunjukkan dulu sebelah kaki, tarik. Kalau boleh lah sampai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak payah. 7, 8. Okey, duduk je. Tangan, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tarik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik sampai dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, buka tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3,
Kepala, gerak ke atas. 1, 2, 3, 4. Alright, okey, kalau tak cukup lagi rasa untuk cool down, rasa macam tak cukup lagi, kita nak pulas-pulas badan kita. Dekat belakang tengah tu, okey, kita ada buat masaj spot masaj itu dekat belakang tu. Kalau siapa rasa berminat nak rasa lagi ditekan, sila ke belakang. Kita ada buat promotion untuk hari ni, kita buat RM10 saja untuk spot masaj tu. Boleh cuba-cuba, kalau rasa berminat boleh ke belakang. Alright, kita tak nak tunggu, tak nak buat masa lagi. Kita nak buat, kita ada sedikit talk daripada Coach Muhaizat kita selaku kepala leader Tuan Malaysia. Dia nak ceritakan sedikit tips ke pengalaman dia sepanjang larian ni. Kita macam kita ni tak mampu, kita punya jantung nak pergi macam dia kan. Tapi kita dengarlah dia pergi borak supaya kita boleh ambil apa-apa saja benda yang Malaysia baik kan, benda-benda yang bagus untuk kita buat training, kita akan kita implement untuk kita. Alright Coach, boleh Coach Okey, saya tak nak buang masa lagi. Kalau ada apa-apa sekarang soalan ke apa nanti boleh tanya terus dari Coach Okey, saya silakan Coach Muhaizat kita untuk memberi berapa second tuan lari setiap 1 meter? Kalau tuan nak jadi improve lagi, ambil time. Setiap 1 meter kita ambil. Kat 200 meter berapa second, 300 meter berapa second, sampai habis 400 meter kita dapat berapa second, 2 minit. So formula training ni banyak. Dia ada interval, dia ada fartlek, dia ada minute run, tempo run. Memang banyak. Dan atas kita macam mana kita nak olah dan kita nak jadual kita punya latihan di setiap minggu, setiap hari dalam 1 minggu. Okey, macam tuan-tuan yang bekerja pasti nak lari hari-hari, tapi kadang penat kan. Bila balik kerja kadang penat, kadang pakai kasut, malas nak bangun kan. So kadang benda tu kena rehat dulu sekejap. Sebab kadang orang balik kerja terus nak lari, kadang performance tu tak dapat. Kita nak prestasi yang kita lari tu, kualiti kita nak lari yang kita training tu kita tak dapat. Sebab body kita penat, kita tak dapat dengan fresh. So kita nak body fresh, kita pergi training, baru kita dapat kualiti latihan tu. So ambil masa sikit rehat. Itulah salah satu yang nak bagi. Balik daripada kerja, rehat dulu 15-20 minit ke, lepas tu baru ambil masa untuk pergi training lah. Okey, biasanya beginner tuan-tuan selalu ada event, selalu masuk 10 km, 21, ada yang 42 km kan. So kalau yang ambil 42 km, saya nak pergi, kalau boleh dalam 1 minggu mesti kena clear kurang-kurang 90 ke 1 meter, 1 kilometer. Baru tuan-tuan boleh lari dengan baik pada 40 km dengan pace tu. Dan hari Minggu mesti buat long sikit lah. Contoh hari Sabtu Ahad cuti, ambil masa sikit buat 25 km ke 2 jam ke training. Sama juga macam tuan-tuan pergi event kan, pergi race 42 km, lari 4 jam, 5 jam, 6 jam kan. So hari training pun kena buat macam tu lah. Baru kita boleh atlet, baru kita boleh dapat, baru kita tak, orang kata tak penat, tak teruk bila kita pergi full marathon. Okay. Dan dalam masa training pun kita kena belajar pakai gel, kena ambil gel setiap 40 minit ataupun 30 minit kita ambil gel satu supaya kita boleh recovery balik kita punya energy. Kita tak nak kena cramp ke atau macam-macam lah, risiko injury lah. Dan pilih gel yang sesuai dengan kita punya tubuh badan. Okey, lain ada nak tanya macam mana, apa soalan untuk tuan-tuan punya latihan? Boleh ajukan soalan kepada saya. Ke nak saya nak cerita pasal saya dah berlari sebenarnya sini dah BB lah.
Okey, PB saya full marathon 2 jam 26 minit 27 second. Itu PB lah saya buat dekat Berlin Marathon. Okey, itu PB untuk full marathon. PB untuk half marathon saya buat 1 jam 10 minit. Half marathon.